Assalamualaikum semua. Jadi hari ini grup kami iaitu grup 5 akan menerangkan tentang alat pembelajaran dan pengajaran dalam talian iaitu interaktif, platform kandungan interaktif dan gamifikasi. Apakah itu interaktif? Interaktif ini adalah satu platform dalam talian yang membolehkan pengguna menghasilkan bahan pembelajaran yang interaktif. Contohnya seperti kuis atau imbasan, permainan padanan dan lembaran kerja digital tanpa memerlukan kemahiran pengaturcaraan ataupun programming lah. Jadi alat ini, interaktif ini menyediakan pelbagai template yang sedia ada yang mudah disesuaikan mengikut keperluan pengajaran. Jadi ia lebih memudahkan untuk guru-guru menggunakan aplikasi interaktif dalam PDP pembelajaran. Kenapa interaktif ini berguna? Interaktif ni dia berguna dalam PDP, dalam talian sebabnya pertama dapat meningkatkan peningkatan penglibatan pelajar. Jadi aktiviti interaktif ni menjadikan pelajar ni lebih aktif dan bermotivasi semasa belajar sebab mereka seronok belajar sambil bermain. Yang kedua, dapat memberi maklum balas segera di mana pelajar ni dapat tahu jawapan yang betul atau salah serta-merta lah dan mereka ni dapat faham kesilapan mereka dengan cepat, kesilapan konten pengajaran itu. Yang ketiga, dapat membantu pentaksiran formatif di mana guru ni dapat menilai tahap kefahaman pelajar melalui aktiviti yang dijalankan sama ada kuis ke dan sebagainya lah dalam permainan tu. Dan akhir sekali adalah sesuai untuk pembelajaran dalam talian dan hybrid lah bagi memastikan pelajar ni kekal fokus walaupun tak berada dalam bilik darjah secara fizikal. Okey, jadi apa keperluan untuk kita guna interaktif ni? Okey, untuk guna interaktif, yang pertama sekali kita perlukan akses internet dan juga peranti seperti komputer atau telefon pintar. Kena pastikan yang ada akaun pada platform interaktif ni, yang mana kita boleh log masuk guna akaun Google yang sedia ada, atau kalau belum ada, kita boleh buat akaun baru dengan mudah lah. And then lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak guna template yang dah tersedia atau kalau nak lebih kreatif kita boleh buat projek sendiri dengan pilih blok interaktif macam kuis, games, teka-teki dan macam-macam lah aktiviti lain yang boleh bantu buat pembelajaran tu lebih menarik dan interaktif lah. Kemudian kalau kita nak gunakan ciri-ciri yang lebih advance macam games, collaborate team atau integrasi dalam sistem LMS, kita perlu langgan plan yang berbayar atau dapatkan akses khas untuk yang disediakan oleh pihak interaktif. Okey, apa tu tadi LMS tu? Okey, LMS ni dia Learning Management System. Satu platform yang kita guna untuk uruskan, sampaikan dan nilai bahan pembelajaran secara online dalam talian. Okey, contohnya LMS yang popular ni adalah macam Moodle, Google Classroom, Blackboard ataupun e-learning. Okey. Okey, jadi yang ni dia menunjukkan kos yang terlibat untuk guna interaktif ni. Untuk penggunaan asas, platform ni percuma. Jadi kalau yang percuma ni kita boleh mencipta projek interaktif tapi dengan akses kepada template yang asas je, dia agak limited lah. Tapi kalau inginkan penggunaan yang premium, ada plan yang berbayar yang kita boleh pilih. Jadi dia ada 3 tahap. Yang pertama adalah plan untuk beginner pada harga RM12 sebulan. Yang ni dia akan beri akses kepada 1,000 paparan projek sebulan dan 3 template yang premium. Untuk plan yang intermediate pada harga RM15 sebulan, dia akan tawarkan 5,000 paparan projek sebulan, game dan 10 template premium. Untuk plan yang advance pula, harga dia adalah RM26 sebulan, akan beri akses tanpa had, unlimited lah untuk paparan projek, game dan ada 50 template yang premium. Baik, untuk tim dari sekolah, universiti dan organisasi pembelajaran dalam talian, interaktif ni dia ada tawarkan juga plan organisasi. Plan ni dia membolehkan pasukan dalam organisasi yang sama untuk bekerjasama dalam mencipta dan menggunakan bahan pembelajaran interaktif ni. Harga untuk plan ni dia tak paparkan secara tetap. Jadi pengguna yang berminat perlu menghubungi pihak interaktif untuk mendapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tim mereka lah. Jadi beberapa ciri utama plan ni termasuklah saiz pasukan tu tiada had, unlimited, maksudnya jumlah ahli pasukan tu boleh disesuaikan. And then paparan projek bulanan tidak terhad dan ada team training, integrasi LMS dan ciri game yang disertakan sekali. Seterusnya adalah tips dan amalan terbaik, best practices untuk jadikan pengajaran dalam talian ini lebih menarik, lebih interaktif dengan menggunakan aplikasi interaktif. So, yang pertama adalah menggunakan maklum balas ataupun instant feedback di mana guru dapat aktifkan ciri maklum balas secara automatik supaya pelajar ni tahu
jawapan mereka betul ke, salah ke, dan pelajar juga tahu sebabnya. Supaya ini dapat membantu pelajar belajar dengan kesilapan dengan serta-merta lah. Yang kedua adalah menggabungkan elemen multimedia. Interaktif ini menggabungkan elemen multimedia, contoh macam boleh sertakan gambar ataupun video, audio atau animasi yang menarik supaya dapat tarik minat pelajar ni, bantu faham konsep yang lebih abstrak dalam satu-satu subjek. Yang ketiga adalah mulakan dengan aktiviti ringkas dan menyeronokkan, di mana guru dia boleh gunakan interaktif ni sebagai ice breaking ataupun ulang kaji bagi menarik perhatian pelajar di awal kelas. Yang terakhir adalah gunakan untuk pembelajaran kendiri ataupun self-paced learning, di mana pelajar ni boleh lengkapkan modul interaktif pada masa mereka sendiri dan bantu mereka untuk ulang kaji mengikut tahap kefahaman mereka sendiri. Hai. Bye. Okay, so tadi kita dah dengar pasal apa itu interaktif. Sekarang kita nak tengok demonstrasi interaktif. Benda first kali yang kamu semua akan nampak ialah website dia lah, macam apa Gamify Everything ni semualah. Sekarang kita nak login pada account. Kalau kamu semua belum ada account sendiri, kamu boleh sign up. Macam saya dah sign in lah. So tekan my account, akan terus masuk ke my project. Okay, belah kiri sini kamu boleh nampak aktiviti. Subscription saya cuma free. Yang mana kalau free dia cuma offer limited. Really limited lah. Macam contoh views cuma boleh 500 orang je boleh tengok projek saya. Lepas tu number of project saya cuma boleh upload 20 projek. So sekarang saya baru buat 2. So 2 per 20 lah. Saya ada lagi berapa? 18 projek saya boleh buat. Lepas tu storage ni dia cuma offer 100 MB. Okey, untuk guru-guru yang nak buat projek macam nak buat game sendiri, mereka boleh pergi ke create ni. Okey, dan mereka boleh pilih sama ada mereka nak buat projek tu from scratch ataupun mereka nak pakai template. Template ni lagi senang lah. Ataupun mereka nak buat real time game event. Okey, contoh kita tengok pada dia punya template. Okay. Template ni dia ada banyak jenis game. Kalau kamu semua boleh tengok sini, ada teka silang kata, boleh macam classical music, macam ada audio sekali. Macam-macam lah. Ada quiz simple-simple. Sekarang kita akan tengok pada projek yang saya dah buat sebelum ni. Okay, projek yang saya dah buat ialah permainan memory card, memory game. Macam matchup challenge. Ini adalah untuk topik pembiakan seks dan aseks. Untuk guru-guru, mereka boleh edit mengikut preference masing-masing. Macam ini macam gambar ni boleh tukar juga. Macam font semua boleh tukar ikut sukaan masing-masing lah. Okay, untuk matchup game ni, boleh edit juga nak berapa card yang nak dimain. Macam saya pilih 4 darab 3. Dan size card tu pun boleh adjust juga. Ada 1-1, 5, 4, 4, 5 macam tu. Dan untuk untuk memory game ni, kita boleh setting dia punya pairs. Macam pair 1 macam ni pembiakan seks, pasangannya ialah Mamalia ikan paus. Katakan murid-murid dah dapat pairing ni, akan keluar description macam pembiakan seks, apa itu pembiakan seks, akan bagi tahulah apa maksud pembiakan seks. Okey. Lepas tu katakanlah murid-murid dah habis dapat ke semua pair ni, akan keluar dekat final screen. Ini pun guru boleh custom lah. Macam ni akan keluar tahniah, saya bangga. Ni message yang ringkas. Lepas tu kita save. Sekarang kita nak tengok POV daripada pelajar pula. Apa yang mereka akan tengok kalau mereka main game ni. Ada 2 pilihan, sama ada nak daripada laptop ataupun dari phone. Okay, kita pergi tengok ke phone. Okay, dia akan keluar macam ni. Dan untuk start game, just tekan. Okay, masa ni murid hafal semua. Jadi kita akan tekan. Murid akan tengoklah cari pairing-pairing masing-masing. Macam ni pembentukan spora. Akan keluar segala description pembentukan spora, apa itu dia. Lepas tu next, murid akan sambung balik. Dia akan sambung cari balik lah. Okay, macam pertunasan. Okay, next. Okay, katakanlah guru dah puas hati dengan game yang mereka buat ni, mereka akan tekan publish. Guru boleh copy link ni. Lepas tu mereka boleh share ke dalam grup WhatsApp ataupun mereka juga boleh share kat e-learning. Mana-mana yang memudahkan. Boleh juga share pakai link ataupun daripada convert to PDF ataupun boleh pakai QR juga. Mana-mana yang memudahkan pada guru. So, itu sajalah daripada saya. Terima kasih.